Assalamualaikum dan apa khabar guys, kembali lagi dengan video unboxing dan juga review bersama M Entertainment. Okay, so aku pun dah lama dah tak buat video, dah 2 minggu. Agak busy ya guys, okay. Especially waktu raya, and then after raya pun banyak open house dan sebagainya. So memang sedikit busy lah guys. Okay, so hari ni baru aku santai-santai buat video unboxing untuk Hot Wheels ni. Okay, and juga last weekend pun agak busy sebab aku pergi event GT World Challenge Asia 2025 dekat Sepang International Circuit. Okay, so kalau korang tak tengok race tu, korang boleh check out lah live race. Okay, korang boleh check. And aku ada upload video yang aku dah schedule untuk upload besok. Okay, itu video vlog untuk event tu, di mana aku beli tiket paddock pass. So memang enjoy lah guys. Okay, aku datang hari Sabtu and juga hari Ahad, 2 hari tu. So untuk race 1 dan race 2, so memang enjoy. Memang worth it lah harga tiket paddock pass tu, and sangat berbaloi. So korang check out lah video yang aku akan upload besok. Okay, so untuk model ni, okay, Hot Wheels ni aku dah beli lama dah guys. Okay, so yang ni adalah model Hot Wheels 1971 Lamborghini Miura SV guys. So ini pun aku secara randomly je okay, nampak kat kedai. Okay, so memang nice lah, right? Lamborghini Miura SV. So ini first time actually aku jumpa kereta ni. Okay, sebab tu aku terus ambil, sebab macam Porsche apa tu, yang tu adalah juga beberapa kali aku nampak dekat Speedmart apa semua, tapi yang Lamborghini Miura ni memang first time. So memang aku terus robot lah, alright. And tapi packaging dia, kalau korang tengok sini, aku punya card dia tak berapa nice lah. Dia ni dia bengkok-bengkok sikit. Okay, tapi tak apalah, tak ada isu. Okay, alright. So jom, before aku nak pergi dengan lebih detail kat kereta ni, okay, of course lah, kita pun tahu harga Hot Wheels mainline pun taklah mahal guys. Okay, RM10.90 je aku beli. Cuma bezanya senang atau susah lah nak cari. And juga untuk varian Lamborghini ni, dia ada a few color. Okay, dia ada a few color. Korang boleh, kalau korang memang nak collect semua varian dia, korang boleh try. So dia ada yang, kereta ni dia start keluar 2019 dengan color kuning, and then dia ada color hijau, ada color orange, okay, and then ada color biru, ada color emas, and juga yang paling latest ni lah color merah. Okay, so kalau korang memang nak collect semua, boleh try lah cari. Okay, tapi aku rasa mungkin yang color-color yang varian yang before this mungkin agak susah lah korang nak cari. Korang kena carilah reseller. Okay, so itulah sedikit dia punya varian untuk yang Hot Wheels ni dah keluarkan. Okay, alright, jom kita tengok dulu. Okay, jom kita buka lah guys. Okay, tak nak buang masa lagi, jom aku buka. Okay guys, so itu dia. Lawa tak guys? Okay, dengan color merah dia, and juga dia punya finishing gold. Okay, so simple color, simple design, and yang penting sebuah kereta legenda lah guys. Okay, so memang lawa lah. Kalau korang memang fans Lamborghini, aku rasa memang korang perlu belilah kereta ni. Okay, korang kena collect lah. Alright, so before kita nak sembang lebih lanjut, okay, macam biasalah, kita nak lah, orang kata, tengok latar belakang kereta ni juga, supaya kita tahulah sejarah dia kan. Okay, so kereta ni of course lah sebuah kereta yang sangat famous, sebuah kereta legenda. Okay,
So guys, latar belakang kereta ni, ini adalah 1971 Lamborghini Miura SV, yang mana ini adalah varian yang dikeluarkan 1966 sampailah 1973. And juga kereta ni juga digelar sebagai world first supercar lah guys. Okay, kenapa? Aku akan share kat korang after this. And juga singkatan ASV tu apa? Itu adalah Super Veloce. Sebab tu kalau korang tengok Lamborghini yang sekarang pun ada macam Lamborghini Aventador, SV dan sebagainya. So SV tu adalah Super Veloce. And juga untuk tahun 1971 ni adalah varian yang didatangi dengan enjin 4.0 liter V12 engine yang menghasilkan 385 horsepower guys. So korang rasa layak tak dia digelar sebagai world first supercar? So tahun 1971 dengan kereta V12 engine 385 horsepower, aku rasa memang sesuai lah dia digelar sebagai world first supercar. And juga kereta ni sangatlah rare sebab dia hanya ada 19 pula. Hanya ada 150 biji unit yang dikeluarkan. So memang buatkan sangatlah limited edition dan juga rare lah guys. Okay, so kalau korang boleh tengok kereta ni daripada depan, kira memang beruntung guys. Okay, ni dia guys, kereta yang Liberty Walk showcase dekat event Tokyo Auto Saloon 2025. So memang lawa guys, handsome teruk lah. Okay, so kita pun memang tahu yang Liberty Walk memang kalau dia orang buat tuning body kit semua memang padu. Okay, especially kereta famous diorang iaitu F40 tu. Okay, Ferrari F40 tu memang lawa guys. So ini dia yang paling latest diorang buat dekat Lamborghini Miura SV ni. So memang awesome lah guys, memang lawa. Okay, so maybe hopefully one day kot ada model diecast yang keluar kan, Liberty Walk punya Miura. Aku rasa memang gempak lah. Okay, so itu dia kita cerita pasal kereta. And then of course lah kita tengok lah sedikit orang kata design kereta ni. Macam aku cakap tadi, so kereta ni memang design dia memang tirus and dia memang aerodynamic dia. And kalau korang perasan kereta-kereta sport car yang tahun-tahun 70-an 80-an, kebanyakan design maker memang lebih kurang, especially macam Porsche, okay, Ferrari, Lamborghini, basic Ford, okay, Ford GT semua. So basically diorang memang gunakan lebih kurang design yang sama. Dia memang design tirus kat hadapan, macam tu. So tu antara orang kata design yang agak unik lah waktu zaman-zaman tu. Okay, and of course lah design tu bukan saja bukan untuk nampak cantik, tapi memang untuk orang kata performance se-maximize yang diorang boleh buat lah, untuk bagi downforce, untuk bagi aerodynamic yang terbaik kat kereta tu. Okay, so itu dia. Jom kita tengok hasil Hot Wheels. Okay, first kita tengok 360 dululah. Okay, alright. Okay, alright, so kita tengok belah side tepi ni. Korang nampak, okay, memang dia dual tone colour je. Okay, merah and then gold rim, okay, dengan side skirt gold, interior dalam pun gold. Okay, so dua colour je. Alright, okay, so rim dia pun boleh lah, taklah lawa sangat dia punya rim, tapi boleh lah. Okay, and then belah hadapan, okay, korang boleh tengok dia punya lampu headlamp dia memang nice. Okay, dengan logo Lamborghini. Okay, yang ni dia punya bonnet air vent. Okay, so nice lah. Alright, okay, belah dalam korang boleh nampak lah interior dalaman dia, so warna gold. Okay, dia punya bumper hadapan pun gold. Alright, so daripada belah atas, okay, korang boleh tengok lah. Alright, so belah side sini pun sama je. Okay, and dia punya roda depan lebih kecil pada roda belakang. So nampak tu, and then dia lebih lebar. Alright,
So engine dia dekat belakang, yang mana ni kalau korang tengok dia, so bila dia nak buka dia akan buka macam tu. Okay, dia angkat. Even dia punya bonnet hadapan pun dia bila nak buka dia angkat. Okay. So memang engine memang kat belakang lah. Alright. So tengok belah belakang. Okay. Alright, so dah zoom. Bukan zoom lah, aku dah fokus sikit. So nice lah. Okay, korang boleh nampak perkataan Lamborghini. Then ada nombor plate, and then dia punya lampu belakang ni Hot Wheels cat. So ok lah. So kadang-kadang dia orang just buat color sama dengan color body, so memang tak cantik. So yang ni aku bagi thumbs up lah. Okay, so nice lah. Cumanya aku tak berapa suka yang dia punya ni side dengan dia punya depan ni dia plastik. So memang tak nice lah. Dia nampak cacat sikit lah. Dia nampak tak cantik. Kalau dia buat all metal tu aku rasa nice je. Okay, and then dia punya base dia bukan besi, base dia plastik. So kalau korang tengok belah hadapan, korang boleh nampak dia macam colour dia tak sama je. Okay, merah atas dengan bawah. Bawah ni dia macam nampak macam rainbow ada. So dia jadi cacat sikit lah guys. Alright. So maybe kalau buat customize the cat lain kan, maybe lagi lawa lah. And then tukar rim, aku rasa nice ni. Okay, tak apa, aku pun ada actually tengah belajar lah sikit-sikit hand painting. Okay, so maybe nanti aku akan try buat custom Hot Wheels. Okay, santai-santai. So nanti aku akan share lah dekat korang. Okay, so itu dia guys, kereta Legenda, okay, 71 Lamborghini Miura SV. So sebuah kereta yang ikonik dan juga legenda. And kalau korang memang fans Lamborghini, rasa korang boleh collect lah semua varian color yang ada, daripada yang paling awal 2019 tu sampai lah yang latest variant ni. Kalau korang boleh collect semua, memang cun. Okay, so yang ni pun aku dapat pun tak mahal. Aku beli biasalah harga mainline RM10, RM10.90. So taklah mahal sangat. Alright. Cumanya sama ada senang atau susah nak dapat tu ikut atas luck lah. Ini pun aku bernasib baik je terjumpa. Aku nampak je, aku terus rembat, terus beli, tak payah cakap banyak. Okay, alright, so itu je video unboxing dan juga review untuk model Hot Wheels Lamborghini Miura ni. Okay, alright. So apa pendapat korang? Korang rasa cantik tak? Okay, kombinasi colour dia lawa tak lawa? Okay, and then dia punya detail yang Hot Wheels buat ni semua nice tak? Okay, korang boleh komen lah. And kalau korang suka dengan video aku, of course jangan lupa untuk like dan share dekat kawan-kawan korang. And juga kepada viewers yang masih tak subscribe, cepat-cepat subscribe channel aku. Okay, kita nak hit 1000 subscribers secepat yang boleh. Okay, alright, so itu je guys. See you on the next video. Okay, bye.